Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah dan banyak syukur kehadirat SWT. Kita pada minggu yang ketiga ya, betul. Minggu ketiga minggu keempat. Okey. Hari ini kita masih lagi akan menekan tentang soal rukun dan wajib haji dengan lebih terperinci lah. Paling penting sebab dua perkara ni sangat penting. Sebelum itu kita talbiyah bersama-sama lah. Mari kita talbiyah bersama-sama, membiasakan talbiyah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bagi biasa ya, biasa talbiyah biar lancar di mulut kita nah. Jadi bila kita diizinkan Allah sampai ke Mekah, apabila kita sudah sampai di miqat, tempat mana kita berniat. Miqat ni tempat kita mula berniat haji lah. Orang nak niat haji, nak niat umrah, dia kena sampai di miqat. Miqat ni sempadan, satu sempadan yang syarak tentukan kepada para jemaah haji untuk berniat sama ada berniat untuk haji atau berniat untuk umrah. Itu kita panggil miqat. Miqat nama dia lengkap miqat makani. Itu dia punya sebutannya, miqat makani. Baik, kita terus kepada perkara yang akan kita bawa pada hari ini. Pertama tentang bab niat. Kita niat dulu, niat ya. Cuba kita lihat perkara niat. Rukun yang pertama niat ya. Dalam semua ibadat dalam Islam ni, kesemua ibadat yang ada berlaku dalam adat wajib kena niat. Ya, ada ibadat yang ada persamaan dengan adat. Contohnya sembahyang ada persamaan dengan bersenam. Ya, sembahyang ni nampak lagu bersenam tunduk, angkat kepala, turun, nampak bersenam kan. Oleh kerana dia bersamaan dengan adat bersenam, maka sembahyang wajib kena niat. Puasa ada persamaan dengan diet. Orang nak tahan tak mau makan bagi kurus, diet kan macam puasa jugalah. Jadi puasa juga ada orang puasa nak diet, nak bagi kurus. Itu sebabnya puasa kena niat. Duduk dalam masjid kita beriktikaf. Sekarang kita iktikaf tuan-tuan. Beriktikaf kita niat iktikaf. Kenapa ada bersamaan dengan duduk saja dalam masjid? Nampak tak? Duduk saja dalam masjid duduk melengung dalam masjid sementara nak tunggu waktu sembahyang masuk. Maka tu iktikaf kena niat. Ya. Haji ada bersamaan dengan apa nama kita panggil
satu urusan macam apa orang putih panggil dia orang putih pula, orang Melayu kata apa dia ada macam bersenam ya, dia ada sama lagu Walt Disney Walt Disney kan ya, naik turun apa semualah berlari sana lari sini bagi batu nampak kan, dia bersamaan macam urusan di Walt Disney. Maka tu haji kena niat, atau kita kena faham kenapa kita kena niat ibadat. Sebab mana-mana ibadat yang ada hubung kait dengan adat, maka dia kena berniat. Azan tak payah niat, orang nak azan dia tak payah niat, sebab azan tak ada persamaan dalam adat, tak ada begitu. Dia tak sama dengan menyanyi, tak sama dengan konsert, tak sama sebab itu azan tak payah niat, sebab dia tak ada persamaan dengan adat. Faham ya? Okey, itu sebabnya dalam rukun dalam ibadat haji, perkara yang paling penting sekali tuan-tuan niat. Maka itu kita ada sebut dulu niat. Nah, kita faham dari persegi niat kita ada apa niat ni, kita ada beberapa perkara yang tuan-tuan kena niat, kena faham Baik. Jadi kita tengok pertama, kita ada faham sejurus dalam 3 kali dah kita kursus. Haji ada 3 perkara. Yang tu tuan-tuan kena ingat dulu. Haji 3 jenis. Haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Betul? Yang tu kita kena ingat. Haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Dan kita kena tahu bagaimana yang dikatakan beza antara 3. Pertama, haji ifrad. Haji ifrad ni maknanya seorang jemaah haji akan mengerjakan haji semata-mata. Kita tahu haji dengan umrah ada 2 ya, haji umrah. Bagi orang haji ifrad ni, dia hanya tumpu kepada ibadat haji sahaja. Ya, daripada awal sampai habis dia hanya mengerjakan ibadat haji semata-mata. Ya, dia buat haji je. Itu kerja dia. Ya. Tak payah fikir masalah umrah, tapi kena tahu lah hukum umrah tu. Sesudah dia selesai haji dah lengkap, barulah dia buat umrah barang sekali pun jadilah. Sekali dia buat umrah pun jadilah sebelum dia balik ke Malaysia. Itu dia panggil haji ifrad. Umrah dia tak wajib. Umrah tu sunat. Sunat muakkad, sunat yang dituntut, sunat kuat. Itu kita panggil haji ifrad ya. Orang haji ifrad ni dia kena ingat niat ni penting. Niat dia niat haji, nampak? Maka itu begini niatlah, lafaz niat dia bunyi macam ni. Sahaja aku berniat haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu dia punya lafaz niat. Arabnya nawadul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Boleh niat Arab, boleh hafal Arab, hafal. Tak boleh hafal, ya sudah. Jangan gaduh. Nampak tak? Boleh di muka. Tak ada masalah. Yang penting niat tu dalam hati. Niat an-niyatu fi qalbi bila sautin wala harfin. Niat dalam hati tak ada huruf, tak ada suara. Ya, yang kita sebut lafaz tu sunat. Untuk mengingatkan hati kita. Kita lafaz mulut tu supaya hati kita mudah berniat. Itu saja. Ya, kalau tuan-tuan puan-puan tak lafaz pun tak apa. Tak ada masalah ya. Yang penting niat itu kena ada dalam hati. Aku nak buat haji. Ini betul lah. Dalam hati itu kata aku nak buat haji. Boleh dah. Boleh dah. Sampai di miqat tempat yang kita kena niat tu, dalam hati kita berhenti, kita kata aku nak buat haji. Elok kita bercakap sikit dah. Aku nak buat haji kerana Allah. Cukup dah. Tak payah kata ifrad lah. Jangan pergi kata haji ifrad pula. Aku nak buat haji kerana Allah. Mudah tak tuan-tuan? Mudah kan? Bila tuan-tuan kata macam tu, tuan-tuan dan puan-puan sudah diikat, ditambah dengan pantang larang. Mari suruh 13 pantang larang sudah dibeban atas kita. Kita kena jaga. Jangan langgar pantang larang. 20 dalam pantang larang. 13 kita kena jaga. Pantang. Itu yang kata haji ifrad ya.
Baik, itu yang pertama lah. Jadi ini niat haji bagi orang buat haji ifrad. Lafaz niatnya begini. Yang ni tuan-tuan kena ingat lah. Duduk saja-saja di rumah tu kata bilah lah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi la ta'ala. InsyaAllah tak jadi haji lagi. Iaitu kita kemalak hati dulu. Jangan takut lah. Ada orang takut nak kata apa? Dia kata jadi haji je. Kita dah ada daripada awal dah. Kita sudah ada hasrat. Bukan nak buat haji lagi. Cuma kita nak menderasi. Nak membiasakan mulut kita dengan mengucap apa-apa melafazkan lafaz haji, niat haji supaya mudah besok tak kita lupa. Yang pentingnya kita faham makna lah. Sahaja aku haji kerana Allah. Itu paling pokok. Ini bagi untuk mereka yang pilih haji ifrad. Haji tamattu pun kena juga ni. Orang haji tamattu pun kena niatnya juga. Ya. Kenapa haji tamattu ni dia berbeza dengan haji ifrad? Kita tumpu umrah dulu. Tadi orang ifrad tumpu haji, orang tamattu dia tumpu umrah dulu. Pada awal dia bergerak daripada Malaysia nak pergi ke Mekah, sampai di miqat dia berniat umrah. Dia kerja umrah, buat kerja umrah dulu habis. Nampak tak ya? Haji tangguh, haji tak boleh buat lagi, tak boleh lagi pasal tak masuk lagi, tak sampai lagi. Ya, 9 Zulhijjah. Dia kena tunggu 9 Zulhijjah baru boleh buat haji. Orang haji pertama tu akan mula berbuat haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Dia niat awal sehari dah 8 Zulhijjah. Sehari awal 8 Zulhijjah, ya. 9 10 kita raya haji. 9 8 hari bulan tu hari tarwiyah dia bagi. Jadi orang yang pilih haji tamattu dia akan buat haji pada 8 Zulhijjah. Tapi dia berangkat ke Mekah awal lah. Dia pergi ke Mekah awal ya. Maka dia pergi awal itu dia buat umrah lah. Buat umrah dulu. Ya, kerja umrah dulu. Jadi bila sampai di miqat dia akan berniat umrah. Ini lafaz umrah. Ya. Nawatul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umrah dan berihramlah aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu umrah. Very simple, mudah, tak susah. Boleh ataupun sekurangnya aku nak buat umrah. Sudah. Dalam hati dia kata aku nak buat umrah. Cukuplah. Tak sebut kerana Allah, memang Allah suruh lah tu. Kalau tak kerana Allah takkan kita buat benda tu ya. Okey, maka kita faham begitulah umrah. Jadi umrah ni bagi yang mula nak niat umrah ni bagi mereka yang memilih haji tamattu. Itulah menjadi haji pilihan hampir 3 suku dunia jemaah haji seluruh dunia. 3 suku jemaah haji dunia memilih haji tamattu sebab dia mudah senang. Kenapa dia tak lama duduk dalam pantang larang? Nampak tak? 8 hari bulan baru dia niat haji. 9 hari bulan sampai di Arafah ambil haji. 10 hari bulan raya haji. Nampak? 11, 12, 13 pergi lontar, korban, bayang dam. Nampak tak? 14 balik Mekah, tawaf haji, sa'i haji, habis haji, dapat haji. Berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 hari saja. Senang tak? Satu haji tamattu senang. Pasti hanya beribadat 7 hari saja. 7 hari. Ya. Walaupun kita pergi awal, kita sampai kadang awal 1 bulan. Kita sampai awal, kapan awal? 1 Zulkaidah. Raya kita nak ukur 9. Maknanya 1 bulan 8 hari. Kalau kita pergi dengan kapal mula 1 Zulkaidah, kita akan berada di Mekah selama 1 bulan 8 hari. Kosong tak buat apa. Nampak tak? Kosong. Cuma kita buat umrah sekali ya. Dalam tempoh 1 bulan 8 hari itu kita buat umrah sekali je. Hari mula kita sampai. Nampak? Umrah berapa lama ambil masa? 4 jam. Nak buat umrah 4 jam saja. Nampak tak ya?
Cuma kita niat di sini, kita turun di Mekah sampai Miqat, masuk Mekah, kita bergerak daripada sini mungkin 1 hari dah. 1 hari kita bergerak daripada KLIA sampai ke Mekah. Duduk ada di Mekah. Hari kita sampai di Mekah tu kita buat umrah 4 jam. Lepas 4 jam kita dah boleh gunting rambut. Kita dah lepas daripada pantang larang, tak ada apa dah. Duduk sajalah. Nampak tak? Tinggal lagi duduk di Mekah, nak balik tak boleh lah. Tu aja. Lagipun di sana pula bukan lagu mana di Malaysia, tak ada kebun bunga, tak ada monyet, tak ada. Tapi tu tepi pantai laut tak ada. Nampak tak? Nak pergi singgah-singgah kedai tom yam tak ada. Nampak? Sana tak ada. Nak duduk tepi-tepi jalan sembang-sembang lagi tak boleh. Apa jadi? Di masjid, balik hotel, masuk bilik. Di masjid, balik hotel, masuk bilik. Oh ya lah. Nak pergi shopping banyak mana nak shopping? Nak beli apa? Ya. Tak itu. Tu dia lah. Nak makan, tabung haji sedia lah. Sehari 2 kali makan. Dia siap lah. Ya. Mudah, senang. Itu tamattu. Nampak ya? Jadi kalau orang yang bukan kaki masjid, lemah ya? Nak pergi mana? Ustaz ini pengoyang tak ada? Tak ada. Nak singgah-singgah makan roti canai? Ada, kedai-kedai tu ada, bukan tak ada. Tapi kita makan dengan cepat, tak boleh lama. Duduk lama-lama dihalau keluar. Orang lain nak masuk. Sana dulu tu. Kita kedai pagi, sana kedai halau tau. Nampak lagi. Kedai-kedai makan ni dia tak banyak. Ya. Kemudian ruang dia pun tak luas. Orang nak makan banyak, nampak tak ya? Kita sudah makan, habis makan, kita duduk sembang tak boleh. Halau keluar. Keluar, ada orang lain nak masuk. Tu dia. Punya sakit hati. Tapi kena makan juga. Nampak dia lah. Kata tak cepat. Ya. Kena terima juga. Dergah dia. Ya. Tak ada tak makan. Sana macam tu. Ya. Jadi budaya dia lain. Keadaan masyarakat lain. Sebab tu orang haji tamattu ni, dia buat umrah awal 4 jam. Dan eloklah kalau lepas umrah tu, dia rajin-rajin pergi masjid. Buat apa? Tawaf sunat. Tawaf sunat. Tawaf sunat banyak-banyak. Buat tawaf 50 kali. Tapi hari ni tawaf sunat tak boleh buat di bawah. Kena buat di atas. Nampaklah ya. Tawaf sunat pakai lalu ni. Tak pakai ihram, pakai baju biasa. Ambil wudu, di tawaf. Macam sembahyang sunat. Betul lah. Ambil wudu, tentu pakai lalu ni. Di tawaf. Aku tawaf sunat kerana Allah 7. Tiap-tiap 7 niat baru. Tiap-tiap 7 niat baru. Nampak tak? Ya? Buat mesti ingat. Tapi kita tak boleh tawaf di bawah. Pasal kita buat tawaf sunat, dia kata tawaf yang pakai ihram. Nampak tak? Baru boleh buat di bawah. Kita tak boleh kecoh, tak boleh tipu. Tak boleh pakai ihram saja bagi dia nampak. Tak boleh tipu. Dalam ibadat pun nak tipu. Nampak tak? Lagi tak boleh. Kita kena ikut peraturan dia. Peraturan Saudi kata, nak tawaf sunat kena pergi di atas. Tak apa, di atas senang. Keluar duit sikit lah. Sekali tawaf, kalau kita tawaf saja 150. Yang 120. Nampak? Kita nak dengan sa'i 200. Kita naik apa dia? Kita naik bugi. Satu kereta boleh bawa 4 orang. Macam ramzu tu. Macam pusing zoo kan. Yang tu kan. Kan ada bawa pusing dalam zoo. Hari ni apa pakai yang tu lah. Ya, tak? Sekali tawaf 4 orang. Kalau kita nak tawaf saja 120. Kalau kita nak sa'i sekali dia ambil 200. Nampak tak? Bayar 200 dapat tawaf sa'i. Tapi kalau tawaf sa'i tentulah tawaf umrah kita boleh buat di bawah lah. Kalau tawaf sunat tak ada sa'i kita bayar 120. Satu tawaf 120. Nampak tak? Nak buat 50 banyaklah kena pakai duit. Nampak tak? Satu saya kata duit bagi masa kita nak keluar pergi Makkah nanti besok. Nak keluar pada rumah. Sebelum tu pun ada orang jumpa kita sedekah lah. Orang pakai apa? Salam-salam kepai-kepai ada lah 10-15 ringgit. Tak itu kan?
Guna untuk haji, guna untuk umrah lah. Jangan beli barang apa balik lah. Jangan beli barang hadiah, please. Ini cerita lama, tak mau ulang lah. Jangan buat lagu cerita lama lah. Budaya lama buang. Nampak tak? Ya. Jangan beli apa-apa balik. Beli apa kita nak pakai je lah. Kalau kita teringin nak pakai jubah, beli. Teringin nak pakai jam ke, beli. Hak kita punya. Jangan beli bawa balik, nak beli kat bakso, kat mak rahmat, kat pangah, pak tam, nak beli tak payah lah. Kat imam, kat bilik, kat siap, tak payah. Nampak tak lah? Tu lah. Susah lah. Saya orang bagi berlembar-lembar, ya Allah, saya kena hantar balik pergi masjid. Sedekah kat masjid. Jubah sampai 20-30 lay dah. Hantar ke masjid. Sejadah, ya Allah, bagi masjid. Penatnya kita buang duit beli, belum buang duit orang tak pakai. Jangan beli semua tu. Jangan beli apa pun, jangan beli. Balik tangan kosong. Kecuali tuan-tuan nak pakai apa, tuan-tuan punya barang sendiri, beli. Gagah-gagah nak bagi juga, belilah minyak atas. Satu sebotol bagi. Minyak atas orang pakai. Tuan-tuan beli yang mahal ya, sebotol itu dalam 200. Boleh pump masuk, boleh masuk 100 botol. Beli yang mahal sikit lah, yang standard pure punya. Tu lah. Tuang dalam betul-betul kecil, balik bagi seorang betul. Siapa ambil darah kita nak ambil betul, pakai. Pasal minyak atas orang pakai dia. Tak sama yang orang pakai. Dia yang lain lah. Maka tu ini saja kita kait ke baik masuk niat umrah tadi yang kedua. Jadi tuan-tuan kena ada dua niat dia lah. Lafaz niat haji dengan umrah, tuan-tuan kena ada dua-dua niat ni kita pakai. Untuk haji ifrad, untuk haji tamattu. Haji kiran kita campur dua-dua lah. Kita tekan dua dulu lah, tamattu dengan ifrad. Okey, baik. Di mana kita nak niat? Ulang balik di mana kita nak niat? Ya. Kita niat ni dia ada mikat. Kita tengok dia ada mikatnya. Ya. Tak ada mic hari ni. Bagi saya mic. Tu ada. Boleh. Ya, no. Waalaikumsalam. Macam mana? Dia nak buat umrah sunat lagi? Boleh. Dalam masa-masa kosong tu, habis umrah yang saya kata tadi, dia buat 4 jam saja. Habis 4 jam dapat satu umrah. Masa kita banyak lagi, tak ada. Nak tunggu 8 Zulhijjah, ya. Lama lagi kan, buat umrah hari-hari boleh. Hari-hari boleh buat umrah, ya. Ada satu orang tua, saya jumpa dia, umur dia pernah 76. Dia nak buat umrah 70 kali. Dia pergi nazar 70 kali. Nampak tak? Berat lah. Masa Ustaz jumpa dia, dan dia buat 52 kali dah. 52 kali umrah dia buat. Dia pasal apa dia buat macam tu? Dia main haji tu, haji yang dia main tu, haji yang keempat. Haji pertama, dia tak dapat. Dia sakit. Sampai-sampai sakit terus masuk hospital. Dia tak dapat buat haji. Balik kosong. Kali kedua dia pergi pula, pun sakit juga. Nampak tak? Terpaksa kena duduk di hospital. Tapi dia boleh buat haji lah. Tahun kedua dia buat. Kali kedua tu dapat juga haji, tapi tak sempurna. Banyak dalam hospital masa dia. Yang ketiga pun macam tu juga. Dia sampai-sampai di Mekah macam tu juga. Tiga kali dia buat haji. Tiga kali dia dalam keadaan sakit. Dan dia rasa tak sempurna. Dia nazar pada Allah. Kalau ya Allah, kau bagi aku sihat, betul-betul aku nak buat kerja haji kali keempat berarti ini. Kalau aku tak sakit apa semua dan aku selesai aku punya umrah, aku nak buat haji tamattu, aku nak nazar nak buat 70 haji. Dia bagi susah diri dia sendiri ya nak. Nazar 3 umrah tu dah lah, nazar 70 apa. Ustaz tegur lah dia, kata apa? Abang pergi nazar ni 70, nampak tak ada pasal 70 apa nak.
Abang buat 2 kali, 3 kali sudah. Nazar 3 kali umrah pun sudah. Tu pun banyak lah kan. Kan? Allah bukan nak tengok banyak sikit. Dia nak tengok ikhlas kita. Ikhlas, istiqamah. Yang tu Tuhan nak tengok ya. Jadi maka tu, itu kita tadi bagi masa-masa lapang ni, ya, nak, kita boleh buat umrah. Ya? Buat umrah. Jangan belilah pindah panjat, Jabal Sur. Ini semua tak ada kena-mengena. Tapi panjat naik Jabal Sur, ya. Jabal Sur, Gua Hira. Ini semua syarak tak suruh. Syarak tak suruh, tak sunat pun. Nampak tak ya? Duk cari rebah. Dia terjun mampu ini tu dia. Tak gitu kan? Maka tu janganlah semua tu. Kita pergi buat tawaf. Sebab tawaf ni Nabi ada sebut ya. Tawaf ni Nabi ada sebut ya. Tu nah. Memang kita tengok hadis. Tuan-tuan tengok hadis ya, Nabi kata apa? Ya. Kelebihan tawaf sunat 50 kali tu dia. Okey. Ini hadis dia lah. Ini hadis dia. Hadis dia ini. An Adi bin Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tafa bil baiti 50 marrah kharaja min zunubihi kayama waladahu ummu atau kama qala rawahu Tirmizi. Hadis sahih. Makna dia, ya, barang siapa tawaf ia sebanyak 50 kali, maka keluar dosa-dosanya bersih seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Itu dia. Nampak tak? Kita bila lagi nak pergi Mekah, ada peluang dah sampai Mekah, ulunlah tawaf tu banyak-banyak lah. Tempat lain tak Kaabah pun, Kaabah tanpa satu ya. Dah sampai peluang, masa kita pun panjang ya. Wah, tawaf banyak-banyak ya. Itu yang ditekankan bagi kita kan. Dah lah. Dia nak pergi shopping lagi, dia tawaf kedai, bukan tawaf Baitullah, tawaf kedai. Nampak tak? Allah rugi lah dah. Tu ambil tip ni lah. Ni nampak tak? Tu bukan semua orang tahu benda ni ya. Semua orang bukan tahu ada benda ni. Ustaz Hasanuddin Arwah dia pun tak tahu ni. Ni ulama besar Ustaz Hasanuddin tu. Sahabat saya tu saya boleh cakap. Jangan saya cukup qarib lah. Dia Ustaz Hasanuddin Al-Hafidh. Ya. Orang bertanya kat dia, orang dengar saya bercakap, dia orang bertanya kat dia, Ustaz, ada kata awal 50? Dia kata boleh jadi nampak. Boleh jadi. Saya pun tak pernah jumpa dia kata. Nampak? Betul dia jumpa saya di Mekah, dia tanya kat saya sendiri, di mana anda dapat ni? Dalam hadis ada Ustaz, buka Sahih Sunan Tirmizi, bab tawaf. Ya ke? Mana kata dia tak baca hadis? Tajaklah kita nak buat begitu tuan-tuan lah. Dalam hadis Tirmizi, Sunan Tirmizi ada juzuk yang ke-6 Bahrul Mazi ada sebut. Itu ya. Okey, barang siapa tawaf sebanyak 50 kali, macam mana 50 kali ni? Sekali 7 pusing lah. Sekali 7 pusing lah. Jangan pegang 50 pusing lah. 50 kali 7 lah. 350 lah. Tu dia. Bukan tu buat dandan. Hari ni kita duduk di Mekah lama. Ya? 40 hari kita pergi Mekah. Nak buat kerja haji dah 8 hari aja. 8 hari buat kerja haji. Okey, 8 hari lagi tolak kita di Madinah. 16 hari. 40 ada berapa bila lagi? 24 hari ada lagi ya. 24 hari tuan-tuan bahagi tengok. 24 hari tolak 2 hari pergi balik. Kita nak balik. Pergi balik 2 hari untuk travelling. Ya, kita ada 22 hari lagi. 1 hari tuan-tuan boleh buat tawaf 3 kali. Clear tak? Habis sembahyang subuh, kita tawaf sekali 7, balik breakfast. Saat ni tuan-tuan main balik dah pukul 10, 11 buat lagi tawaf sekali lagi 2. Nampak tak? Saat ni habis sembahyang Isya malam. Habis sembahyang Isya tawaf 1 kali, sehari ada 3. Nampak tak? Nampak tak? Kalau sehari 3, tuan-tuan 22 hari banyak mana tu? 66 tawaf. Masya Allah. Nah, ample supply. Sudah cukup boleh nah? Siapa kata tak boleh? Memang boleh kan? Tapi itulah keadaan sekarang, tawaf sunat di atas. Nak tawaf boleh tuan-tuan nak berjalan mau juga 1 jam 20 minit.
Nak tawaf atas, orang ramai kena makan masa 1 jam 20 minit satu tawaf. Kalau tuan-tuan nak naik buggy ke, tuan-tuan kena belanja lah. Kalau sehari 3 kali tawaf, kan 400 sehari. Tak apa, ada fulus wal mani jalan. Allah punya apa nak gaduh? Boleh tak? Kita guna untuk Allah. Bukan kita belanja ke orang. Nah? Kita guna untuk Allah. Allah ganti balik tuan-tuan. Garanti. Garanti saya kata. Tu dia. Tapi syarat dia haji kita sah lah. Haji tak sah tak dapat apa lah. Nah? Maka tu kena ada ilmu. Kena belajar lah ilmu haji betul-betul buat kerja lah. Okey. Kita berhenti dekat tu. Jadi cepatlah hari ni kita tahu dah 50 lah. Jangan bimbang, ada hadis lah. Okey, tuan-tuan buatlah. Duduk di Mekah, jangan tidak kita lakukan haji. Kita buat tawaf baik. Itu yang pertama, niat lah. Niat, kita dah masuk bab niat tadi. Niat kita di mana? Niat di miqat. Kita tengok tadi miqat haji umrah. Miqat haji umrah ya. Baik. Ini kita punya miqat lah, gambaran ya. Saudi kita tengok. Dia. Tu lah, ini miqat dia. Jadi kita daripada Malaysia, miqat kita ni, satu sini dia panggil Qarnu Manazil, 94 km daripada Mekah ya. Dan yang kedua ni Zulhulaifah. Zulhulaifah ni Bir Ali. Nama asalnya Zulhulaifah. Nama barunya Bir Ali. Ini Qarnu Manazil. Nampak tak? Qarnu Manazil itu miqat yang kedua. Baik, yang ni mungkin tuan-tuan tak pernah nampak lagi lah. Kita tunjuk lagi yang lain lah. Kita bawa yang lain sikit, surat lain supaya tuan-tuan boleh faham. Kita tengok yang baik tunjuk miqat. Miqat. Niat ihram tak ya sekarang. Ada. Ya, 1 jam. Banyak sangat benda ni. Dia halusi sikit jadi dia jadi berat sikit lah. Baik. Miqat haji Malaysia. Baik. Yes. Tak keluar. Oh, okey. Okey dah. Ini miqat haji ya. Baik. Yang pertama, Bir Ali nama dia. Miqat yang pertama Bir Ali. Yang ni kita nak faham macam mana kita miqat, adakah miqat kita Bir Ali ataupun Qarnu Manazil. Tuan-tuan tak tahu kita pergi daftar haji, kita pergi tabung haji dan kita pun tak dibagi tahu tabung haji tak abang kita awal-awal kita punya Bir Ali, tapi bila tuan-tuan akan dapat surat jadual penerbangan baru tuan-tuan sahih boleh pergi Mekah. Lagi tak dapat surat tu kita tak jamin dah. Jangan pergi lembu ke bawah nak dapat kenduri betul lah. Belum lagi, jangan buat kenduri apa lagi tunggu surat jadual penerbangan mai. Dan surat penerbangan tu dia ada 5 perkara dalam tu. Pertama, nama kita, biar nama bagi betul sama dengan isi. 1 huruf pun jangan tertinggal atau jangan tambah. Kita punya ejaan nama tu mesti perfect. Osman, O-S-M-A-N. Macam tu juga. O-T-H, O-S ada beza kan Kedua, dia akan tulis KT. KT kapal terbang. KT berapa? Dia akan tulis. KT kena ada nombor. KT 8, KT 9. Kalau KT saja tak boleh. Kena pergi jumpa tabung cik. Saya punya KT tak ada. Kapal tak ada nombor. KT mana nak pergi? Ada tinggal. Nombor 2, KT. Dia tulis KT 8. Kita pergi KT 8 lah. Tak apalah. Kita tak tahu KT 8 duduk di mana. Nombor 3, jadual berangkat. Hari berapa, jam berapa. Nampak tak? Lapangan terbang ada di situ. Tengok bayi lepas ke ataupun KLA ke. Jangan serbu habis lepas terus. Kena tengok dulu kapal terbang tu di mana. Okey.
Tarikh berangkat kena ada pukul berapa berangkat, MH berapa contoh. Ya, tarikh dia lapangan terbang KLIA. Ada pun lepas. Tarikh kembali, dia ada tarikh balik tu. Kalau tak ada tarikh balik, dia cuma cik, saya nak balik cik. Saya tak ada wakaf. Cik tolong bagi tahu Ustaz bila saya nak balik. Dia dalam tak ada surat tarikh balik tak ada. Saya bukan nak duduk di Mekah cik, saya nak balik. Dia akan bagi tarikh kembali. MH berapa, jam berapa. Lepas tu kita boleh habaq ke orang saya nak balik sekian bulan. Okey, atau nombor 3 nombor 3. Okey. Nombor 4 dia beritahu miqat. Dia buat miqat, dia kotak special dia kotak, dia buat kotak. Miqat dia buat miqat Bir Ali Karnul Manazil. Kalau bukan Bir Ali Karnul Manazil, nama tempat miqat yang mana kita nak niat tuan-tuan. Di situ kita niat. Yang kita habaq niat tadi ni, tuan-tuan niat di situ lah. Karnul Manazil ataupun Bir Ali. Jadi pendek kita kena faham lah. Kalau Bir Ali, maknanya tuan-tuan masuk Madinah dulu. Penerbangan kita akan pergi ke Madinah dulu. Nampak tak? Kok mana pun kita kena pergi Madinah dulu. KLIA, Jeddah pergi Madinah. KLIA, terus Madinah. Nampak tak? Itu Madinah dulu. Penerbangan kita macam itu. Ya. Kalau Bir Ali, tuan-tuan masuk Madinah dulu. Jangan pergi barat. Kalau kita tengok-tengok miqat, Bir Ali. Mak kena pergi Madinah dulu ni. Mak pergi ziarah Nabi dulu, baru buat haji. Itu Bir Ali. Maknanya, Bir Ali ni dia dekat dengan Masjid Nabi lebih kurang 11 km. Masjid Nabi nak pergi Bir Ali itu 11 km. Jadi maknanya Bir Ali kita akan pergi Madinah dulu lah. Jadi makanya anda berniat di itu dia masjid. Masjid ni namanya Masjid As-Sajarah. Masjid ni lah, di masjid ni dulu ada satu pokok, ada telaga kecil. Telaga tu Sayyidina Ali korek nak bagi Nabi mandi. Nabi nak buat haji, Nabi nak mandi di sini, nak niat di sini, Nabi nak mandi di sini. Sayyidina Ali pergi korek Bir tu telaga. Ali itu nama Sayyidina Ali, Bir Ali, tak ada nama dia Bir Ali, telaga Ali. Ya. Di situ ada satu pokok sajarah, orang panggil sajarah. Maka itu masjid namanya Masjid As-Sajarah. Masjid pokok. Okey. Detail dia cerita ni lah. Tak dapat tidak. Di sini tuan-tuan bila sampai kita niat di sini lah. Di sini boleh mandi. Ada tempat mudah nak mandi. Kita nak salin pakaian, nak pakai ihram, ada tempat sini semua siap. Dia bagilah kawasan ni. Memang kawasan ni kawasan dia panggil Masjid Miqat, dia panggil. Teksi-teksi sana panggil Masjid Miqat. Dia tak kata Bir Ali, Masjid Miqat. Jadi makanya kita niat di sini lah masjid ni. Ya. Okey. Di sini kita niat lah. Tengok kalau kita nak buat haji tamat tu, kita akan niat umrah. Kalau kita nak haji ifrad, kita niat haji lah. Faham? Di tempat ni. Ikut niat haji mana kita buat. Kita kena faham dulu. Oleh itu, oleh kerana kita Bir Ali, maka kita sampai di Bir Ali baru kita niat. Sama ada buat umrah, nak buat haji ifrad ke haji tamattu, bergantung kepada haji kita, itulah kita niat. Okey. Itu yang pertama lah. Ya. Yang kedua, pedoman miqat, niat ihram Karnul Manazil. Karnul Manazil ni dia satu kawasan yang kecil, pekan kecil, ya. Satu pekan kecil, meriah lagi Sungai Tiram ni. Sungai Tiram ni meriah lagi lah. Kita ni jadi bandar dah ni, Sungai Tiram ni lah. Dah bandar dah, satu bandar dah nak wujud ni. Ya. Dia kecil, satu benda kecil, tak ada pembangunan di situ, tak ada. Tak ada pembangunan. Di situ ada satu masjid. Dia tak ada lapangan terbang, tak ada sini. Tapi macam mana kita nak turun, kita hanya kapal terbang. Karnul Manazil ni, dalam perjalanan di KLIA, nak pergi ke Jeddah, kita akan lalu Karnul Manazil. Kawasan tu namanya Karnul Manazil, satu daerah. Kapal terbang kita akan lalu Karnul Manazil. Dia tak turun, dia tak ada lapangan terbang. Jadi kita niat kapal terbang lah. Ya. Ini bagi orang yang nak masuk Mekah.
Dia tak masuk Madinah dulu. Orang ni akan masuk Mekah buat haji dulu atau buat umrah dulu. Nampak tak? Dia tak masuk Madinah lagi. Dia Madinah last. Dia masuk Mekah dulu. Jadi anda niat di atas kapal terbang. Itu dia. Makanya ini dia. Anda terbang kapal terbang ni lalu anda berniat atas kapal terbang. Boleh? Senang tak? Nampak kan wajah dia? Okey dah. Jadi pendek kata, Kadir akan beritahu kepada kita lah. Dalam tempoh 1 jam lagi, bakal haji akan menempuh miqat Al-Manazil. Oleh itu, anda boleh berniat sekarang. Kita niat terbang. Jadi masa nak niat, kita kena pakai ihram siap lah. Itu kita tengok ada orang sebelum nak terbang pakai ihram, di rumah pakai ihram dah. Rupanya dia pun kena niat ada terbang. Nampak tak? Sebab tu dia kena pakai ihram di rumah ataupun di lapangan terbang. Nampak tak? Sebelum nak terbang, dia kena pakai ihram awal. Mandi. Nampak tak? Tak boleh mandi dalam terbang, tak boleh. Semua buat di bawah. Jadi kalau kita dengan bayan lepas dekat, kita orang Sungai Tiram ni dengan lapangan terbang ke bayan lepas dekat, kita buat di rumah. Di rumah kita mandi siap-siap. Di rumah kita buat mandi ihram, pakai ihram, nampak ya? Boleh sembahyang sunat ihram sekali di rumah, boleh. Kemudian naik bas, naik teksi, pergi lapangan terbang lepas, nampak tak? Naik kapal terbang. Boleh. Kapal terbang tu akan lalu Kandul Manazil. Jadi bila lalu Kandul Manazil, kita niatlah dalam kapal terbang. Ini orang yang niatnya kalau dalam surat tu ni Kandul Manazil. Ayah kena niat dalam kapal terbang ni. Memang macam mana ayah tahu? Tu dia ayah pergi khusus ada terang dapat cerita. Jadi itu kan itu ayah mandi di rumah ni siap-siap. Ayah kena mandi di rumah, sembahyang di rumah, pakai ihram di rumah, nampak tak? Tahu tak? Ayah naik kapal terbang, ayah kena niat dalam kapal terbang. Ini persoalan yang berkaitan dengan Kandul Manazil. Boleh? Teranglah tuan-tuan. Ya. Okey, itu yang penting itu. Saya nak kursus macam tu, tuan-tuan faham macam tu betul-betul nak kerja haji kan? Kita nak bagi satu pandangan. Kita tak mau duk rawit dengan benda lain. Okey, habis. Ya. Ya. Dengan prosedur dapat KTP masuk kedudukan. Tapi kita nak masuk Madinah, boleh buat rayuan ke macam mana? Boleh. Kita dapat surat, kalau kita dah dapat surat jadual tak boleh dah. Kalau dah dapat surat jadual penerbangan, sebelum jadual penerbangan abang awal. Bila kita dah dipanggil, kita dah masuk sistem. Jadi P1, kita pergi jumpa tabung haji. Kita akan, memang kita dah hantar. Dia bagi borang kan, online kita kena isi ataupun kita isi borang. Di situ memang dia dah tulis lah. Nak masuk Mekah ke Madinah akan nanti kapal awal, kapal tengah, kapal akhir ada dalam tu semua. Ya, walaupun kita dah catat, kita berjumpa balik tabung haji, kata kat dia, saya berhasrat nak masuk Madinah dulu. Ya, saja saya nak Madinah, saya nak miqat saya di Bir Ali. Boleh. Tapi awal sebelum dapat jadual penerbangan. Dapat penerbangan tak boleh. Dia penerbangan daripada book tiket siap lah. Kita punya kapal terbang dah ada siap lah. Kapal terbang sebiji bagi kita lah. Tak boleh tukar lah. Okey. Okey kan? Ya, tentu semua ada kapal sebiji kapal terbang lah nak pergi. Satu surat kita ada KT Okey kan? Okey. Mak dia bukan senang kapal terbang mak ada punya pun. So, memang betul lah. Memang betul. Alhamdulillah lah. Nak pergi pula, nak pergi lapangan terbang, outrider bawa kita. Outrider selalu bawa siapa? Bawa menteri. Kan? Bawa DIT kan? Hari ni bawa kita. No? Bas kita, outrider bawa. Kan? Tetamu Allah kan? Tetamu Allah kan? Okey, bila nak asal lagi? Sebab nak outrider bawa kan? Ya, okey. Itu satu kelebihan kita ada tadi. Baik. Sekarang kita tengok pula tentang Bir Ali ni. Ya. Madinah, kita di Madinah. Oh ni Bir Ali ni orang masuk Madinah. Nampak Madinah Bir Ali?
Kita nampak Madinah kan? Madinah, ya. Anda berniat di Masjid As-Sajarah, iaitu di Bir Ali. Ya. Itu Madinah, itu Bir Ali. Nampak tak? Itu Mekah. Madinah, singgah Bir Ali, masuk Mekah. Okey, kita bergerak dengan, kita naik bas. Okey, daripada Madinah kita naik bas. Bas akan bawa kita sampailah ke Bir Ali. Dia kata Masjid Sajarah. Semua kita dah pakai ihram siap tu. Dalam bas kita dah mandi, dah pakai ihram, ya. Di mana kita buat? Di hotel kita di Madinah lah. Okey, sekarang kita sampai di Bir Ali, kita niat di Bir Ali. Ya, anda niat di Ali, lepas niat Bir Ali kita sambung perjalanan. Sambung perjalanan kita terus sampai ke Mekah. Ya, tidak bawa kita sampai ke Mekah. Habis. Ini urusan yang terlibat dengan Bir Ali. Ini tempat-tempat niat. Boleh tuan-tuan? Anda nampak niat dia, macam mana kita niat, bila nak niat, dan kita kena tahu bila kita niat tu untuk haji apa. Okey, penting. Yang penting kita kena hafal sekarang, kena ingat haji 3 jenis. Apa dia beza? Haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Okey. Kemudian kita niat ada 3 macam niat, kita kumpul 2 niat dulu. Niat haji dengan niat umrah dulu. Di mana nak niat? Ada 2 miqat. Bir Ali dengan Karnul Manazil. Okey. Tak ada tempat lain, tuan-tuan tak akan silap. Sebab kapal terbang tu tabung haji charter. Memang dia punya route, jalan dia pergi ke situ. Dia tak akan silap lah. Tuan-tuan tak akan sesat lah. Jangan takutlah lah. Semua urusan yang diberi amanah kepada tabung haji, logistik tu ditanggung langsung oleh pihak tabung haji, akan bawa kita, ya, satu urusan yang sangat besar, ya. Dia lebih besar daripada peperangan, tahu kan? Macam tentera, kita bawa tentera 33,000 orang, ya, jihad sabilillah, ya, itu haji tuan-tuan, ya. Faham, ya? Baik. Selesai, habis. Dia soalan-soalan apa tentang umrah, tentang haji, tentang niat-niat ni tuan-tuan boleh tanya kalau ada muskil lagi, ya. Silakan. Sekarang habis. Kita masuk yang kedua, wukuf di Arafah. Ya, wukuf. Ya, rukun yang kedua, wukuf. Ya, ya. Baik. Mari kita tengok pula wukuf, ya. Tentang wukuf, kita ambil pula bahagian tentang wukuf, ya. Ya, insyaAllah. Ini wukuf di Arafah, ya. Wukuf di Arafah, keterampilan kita dalam menunaikan ibadat haji yang paling penting sekali adalah kita wukuf di Arafah, ya. Kita keluar sini, ya. Wukuf di Arafah, maaf, ya, tidak ada, ya. Baik. Okey. Lama ini. Ya. Ya, siap. Okay.
Ya. Wukuf di Arafah ni maknanya kita berada di kawasan daerah Arafah, ya, yang kita sebut tempat ni dia lebih kurang suku daripada Pulau Pinang. Suku Pulau Pinang, luas di Arafah ni suku Pulau Pinang boleh tampung sampai 6 juta. 6 juta jemaah haji, ya, boleh masuk dalam tu. Ya. Memang boleh ada 6 juta suku, kan. Suku Penang ni boleh masuk 6 juta, ya. Kalau di India disebut ada tempat macam macam di Bombay itu boleh masuk 19 juta masuk. Bandinglah Bombay itu lebih kurang besar sikit pada Pulau Pinang, suku dia boleh masuk 6 juta jemaah haji, ya. Jadi kita bukan nak buat rumah, kita nak pergi duduk. Kalau buat rumah tak cukup lah, tapi duduk dalam tu aja. Jadi wukuf ni maknanya tuan-tuan berada di Arafah pada tanggal ni. Mulai gereja matahari 9 Zulhijjah hingga terbit subuh 10 Zulhijjah, itulah masanya kita kena berada di Arafah. Ya, nanti saya tengok kok ada slot yang lebih detail yang tuan-tuan boleh dapat. Sekejap, ya. Ada yang saya dah buat untuk apa yang terkini lah, untuk tuan-tuan dapat boleh, maknanya boleh lebih faham lebih luas lagi. Allah tu dapat, insyaAllah. Ya. Kita tunjuk ni dulu, ya. InsyaAllah kita pakai ni dulu, insyaAllah. Nanti kemudian kita akan tunjuk lebih jauh lagi lah. Kita ambil sini, ya. Jadi maknanya pada 8 Zulhijjah tadi kita sebutkan kita akan buat orang tamattu, haji tamattu akan buat haji pada 8 Zulhijjah akan mula niat. Orang ifrat dia ada niat awal lah, dia tak ada masalah. Yang pentingnya kita nak tumpu ke Arafah. Bila kita akan berangkat ke Arafah? Kita akan berangkat ke Arafah daripada Mekah pada 8 Zulhijjah. Confirm. Tak boleh keluar awal, tak boleh, sebab Arafah tu dia kontrol, dia tutup pagar. Ya, hanya boleh masuk pada 8 Zulhijjah baru semua boleh masuk. Ya. Jadi kita nak masuk Arafah tu kita kena bayar tau. Dia ada kena bayar, permit tu kita kena bayar, ya. Jemaah haji Malaysia kita bayar 700 rial. Yang kita bayar tabung haji tu kan 33,000 bagi T20, ya. 22,300 bagi M40, ya. 15,000 bagi B40, betul tak? Kita amalkan. Okey. Dalam tu dah masuk dah. Kita kena bayar lebih kurang 700 ringgit Malaysia. 700 rial. Ya, nak masuk Arafah. Penduduk Mekah sendiri kena bayar 2,000. Penduduk Mekah nak buat haji kena bayar 2,000 nak masuk Arafah. Nampak? Sebab tu Arafah dia tak buka terus, dia akan buka hanya pada 8 Zulhijjah.
Itu sebabnya kita niat pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah seluruh Mekah akan jadi sibuk. Kedai-kedai semua akan jadi sibuk. Jual, orang nak beli roti, nak beli ayam, apa semua ya. Talut di Mekah. Paling sibuk pada 8 Zulhijjah. Jadi kita juga antaranya pada 8 Zulhijjah tu orang haji tamattu. Yang buat haji tamattu baru mula nak buat haji. Kita kena mandi ihram, pakai ihram ya, sembahyang sunat ihram di dalam bilik hotel kita. Maktab kita. Kemudian kita nak keluar daripada hotel kita nak pergi ke Arafah, kita kena niat haji lah. Itu baru niat haji. Masing-masing niat haji. Kalau ada 6 orang dalam bilik, seorang yang mula-mula tu dia kena niat dulu. Dia niat, dia pergi tunggu kat pintu. Kawan dia lagi 6 orang, 5 orang nak keluar. Kalau nak keluar, mangah niat. Dia kena confirm niat dulu, niat. Dia niat dah lah. Dia kena niat pergi tunggu di pintu. Kena ada seorang lah antara 6 kita tu dalam bilik tu, tolong tunggu lah kat pintu tu. Buat nak peringat dia nak pergi Arafah ni. Keluar, niat. Tabatul hajja wa ahramtu bihi. Dia taklah pas. Mai. Nampak tak? Mati pula niat. Tabatul hajja wa ahramtu. Keluar, pas. Nampak tak? Macam tu cara dia lah. Ini cara kita buat budak macam budak-budak kita buat. Budak tadika kan. Memang macam tu kena buat. Pasal kita tak ada pengalaman. Itu je cara kita ya. Semua keluar ada niat. Saya sebagai petugas, guru agama sana akan buat lagi sekali di lobi. Semua jemaah tunggu di lobi. Semua pakai ihram dah siap. Ya, saya sebagai guru agama di sana juga akan ambil satu langkahan lagi. Pastikan semua yang berada dalam lobi ini, kita akan naik bas ni, bas datang kita naik bas pergi ke Arafah, sudah berniat haji. Siapa yang belum niat haji, niat sekarang. Nah, mai kita niat ramai-ramai. Itu dia. Dia buat itulah. Itu saya punya cara lah juga. Buka ya. Niat ramai-ramai. Nawatul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Macam nak meletup hotel. Gembar dia. Naik kan? Satik kan? Itu cara saya buat macam tu. Ya. Kita naik bas tu, kita masuk dalam bas. Okey. Sambil bas sampai talbiyah lah bas. Jadi bas kita akan bergerak sampai ke Mekah, sampai ke Arafah. 21 km jarak daripada Mekah ya. Sampai di Mekah, sampai di Arafah, kita masuklah kemah-kemah kita. Kemah-kemah kita di Arafah tu. Adalah nombor-nombor dia. Malaysia berapa, maktab ni berapa, nampak dah? Masuk sama dah. Maktab ni berapa, masuk berapa ya. Satu maktab ada 2,000 jemaah. Satu maktab ada 2,000 jemaah tuan-tuan ya. 2,000 jemaah, 5 ustaz, 5 ustazah. 2,000 jemaah. 5 ustaz boleh tapi dia buat macam mana? Itu saya tabung haji dah pergi kita buat sana. Satu maktab 2,000 jemaah, nampak dah ya. Itu dia ada 5 kategori. 5 kategori lah. Pasal 5 kapal terbang 400 orang satu kapal kan. Ya. 4 ke 5 20 kan. Jadi kita ajak begitulah. Kita masuk kemah, cam dulu nombor kemah di atas bumbung tu, dia ada nombor tau. Bukan di kemah tu, di atas bumbung tu ada tulis nombor kita. Ingat pasal apa? Kemah semua sama rupa. Kemah sama rupa. Dia punya lorong-lorong tak ada nama tau. Tu nak pergi bilik ayak tu, nak pergi bilik ayak, nak tergencilkan nak keluar kemah, betul tak? Nak balik main kemah kita kena tahu nombor kemah lah. Tengok di atas tiang kemah tu dia tulis nombor. 54/26. Ingat 54/26. Ingat masuk dalam telefon, tulis. Masuk dalam telefon. Tu lah. Kemudian kita nak keluar pergi bilik ayak, tadi kita nak balik, banyak lorong kita tak tahu. Nampak tak? Tu pun banyak sesat. Penuh di pejabat tabung haji, kemah tabung haji kan, penuh sesat. Buatlah. Yang mana yang kena tu masuk-masuk sesat. Makcik tak tahu nak pergi, makcik tak sesat, makcik salah jalan ya. Kalau makcik sesat, dia dah di Bangkok lah ni. Betul lah. Okey. Makcik tak sesat, jangan takut. Cuma kita takut lah. Jangan kita buat takut lah.
Makcik sesat, makcik tak tahu nak balik. Makcik tak sesat, makcik cari jalan tak jumpa ya. Tu aja. Nampak tak apa, mai. Ikut ustaz balik. Saya ni pergi, dia pejabat dia haji, pergi ambil dia balik. Nampaklah. Itu masalah ya, nak kena jaga doa macam tu kan. Sayang, dengan sayang kita jaga, okay? Semua jemaah tetamu Allah. Itu paling penting kan. Dia makin tak dapat tidak. Yang penting 9 Zulhijjah. Malam 9 Zulhijjah tu tuan-tuan tidurlah buat-buat. Nampaklah, bang siapa nak sembahyang tahajud tayang, bangun biasa tahajud kan macam biasa. Jangan berjaga malam. Kita nak tenaga. Besok siang hari kita nak tidur. 9 Zulhijjah tuan-tuan jangan tidur. Nampak tuan-tuan mai kerusuh ni pasal 9 Zulhijjah tau kan. Ni tuan-tuan mai kerusuh ni. Tahu tak? Pasal 9 Zulhijjah, bukan pasal haji, pasal 9 Zulhijjah. Hari tu nak pergi haji, nampak tak? Nah. Jadi kita kena ada tenaga, kita kena ada kekuatan, kita kena ada masa cukup tidur ya. Malam tu kalau kita biasa sembahyang tahajud, sembahyanglah. Lepas tu kita sembahyang subuh berjemaah, lepas sembahyang subuh berjemaah, kita makan pagi akan disediakan, kemudian kita sembahyang duha, lepas sembahyang duha tuan-tuan tidur. Boleh tak? Tidur tak di kemah-kemah? Tidur. Jangan simpan tengok cerita apalah dah. Buku-buku Yasin masih simpan jangan baca ni. Pertama kali sampai tau lah. Sampai kali kerap kali sampai sama kali dia pun buka buku nak baca doa ni saya tak ada apa nak baca lah. Nampak tak lah? Jadi waktu duha tu tuan-tuan habis sembahyang duha tuan-tuan tidur rest, tidur berapa jadi dalam pukul 11 bangun. Sebab ke 12 lebih masuk zuhur. Yang penting nak tunggu zuhur. Pukul 11 tuan-tuan bangun, tuan-tuan pergilah siap pakai ihram elok bersih apa semua pasal nak sembahyang. Ya. Tunggu di kemah masing-masing ataupun boleh ada surau dia, tunggu surau kita buat kemah dia surau lah. Ya. Tuan-tuan tunggu masuk waktu ya. Sebelum masuk waktu. Lebih kurang dalam 15 minit sebelum masuk waktu akan dibaca khutbah Arafah. Dia pelik sikit. Dia tak masuk zuhur lagi, khutbah Arafah. Ni guru agama akan baca lah. Macam saya sebagai tugas akan baca lah di Arafah tu. Ya, baca khutbah. Tengah-tengah dia baca khutbah tu, masuk waktu. Jadi saya kena berhenti lah khutbah tu. Antara dua khutbah. Kemudian saya sambung khutbah lagi. Lepas habis khutbah tu, azan pun habis. Azan sama dengan khutbah tu nak ya. Baca khutbah, azan tu bunyi. Ya. Lepas tu, kita bangun semua sembahyang sunat. Sembahyang sunat qabliyah zuhur. Boleh tak? Lepas sembahyang sunat qabliyah zuhur, kita pun sembahyang jemaah ramai-ramai. Satu maktab 2000. Ya. 2000 jemaah, 5 surau lah dah. 5 surau ni sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang zuhur, jamak takdim. Itu kita himpun dengan asar sekali. Jamak takdim, sembahyang zuhur 4, sembahyang asar 4. Itu jamak takdim namanya, bukan kasar ya. Jadi bab tu kita akan mengajak, tuan-tuan nanti ada slot dia. Kita akan ajak tuan-tuan lah ya. Jadi kita kena buat sembahyang jamak takdim ya. Kasar kita tak buat, kita jamak saja. Sembahyang zuhur 4, sembahyang asar 4. Habis. Ya, kemudian habis tu tuan-tuan zikir sendirilah, bacalah zikir bacalah Quran, zikir apa semua. Elakkan jangan tidur. Betul tak? Tuan-tuan nak kena jaga mata sampai maghrib saja. Boleh tak? Seumur hidup tuan-tuan, itulah tuan-tuan kena jaga. Boleh tak? Ni tuan-tuan bagi khusus pasal tu lah. Kita sanggup tinggal kerja, bagi khusus ya. Sanggup belanja berpuluh-puluh ribu semata-mata kerana nak ambil 6 atau 7 jam saja di Arafah. Yang tu yang kita nak faham cukup mahal Arafah. Jadi tuan-tuan akan duduk situ berzikirlah bebas. Habis semua bebas. Masuk asar, kalau kita tak payah sembahyang dah lah, kita ada jamak taklim ya. Tuan-tuan keluar sikit, bagi kena panas, bagi kena kepala tu kena matahari sikit. Doa lah waktu asar tu, waktu mustajab doa. Ya, itu orang buat kerja haji je, orang luar daripada dunia pada Arafah tak buat. Ni di Panji Riuh
Ni, kita di Pulau Pinang ni meriuk, masjid ada riuk. Oh, kita pun sembahyang asar di sini kena tadah tangan minta doa untuk. Tak kena mengena, kita bukan haji. Kita tak kena mengena apa-apa pun. Ini jemaah haji di Mekah, di Arafah saja. Okey, depa ni lah waktu asar keluar berdoa. Itu dah lah. InsyaAllah tuan-tuan nak pergi Mekah besok ni, nanti ada orang minta tolong doa. Mak tolong doa kat saya nak pergi Mekah nak doa saya begini. Saja. Terima bila doa dia senang ni, tuan-tuan nak minta besok ni. Saya bisa orang bagi kat saya sampai 14 muka. Full scape 14 muka suruh doa kat dia. Sampai kucing dia pun ada dalam tu. Kucing dia. Dia buka tengok dia baca doa. Takkan aku nak baca doa di Arafah kot. Simpan. Allahumma ya Allah. Ini doa dia. Doa dia ni. Allahumma ya Allah. Hamba berada dengan izinmu di bumi yang sangat barakah. Ya. Dalam urusan dan ibadah yang sangat berkat. Ya Allah, terimalah ibadah hajiku, terimalah wukufku ya Allah. Dan hamba dengan rendah diri, dengan hajat yang besar ya Allah, mohon kepadamu akan segala hajat hamba. Sekiranya kalau hajat hamba ini baik pada dunia, baik pada akhirat, baik pada agama, baik pada diri dan keluarga, nampak tak? Kabulkanlah hajat-hajat hamba. Habis? Demikian juga hajat-hajat para sahabat yang telah menitipkan kepada hamba untuk disampaikan kepadamu ya Allah. Senanglah. Masuk kemah tidur lagi. Boleh lah. Tuhan tahu dah apa kita punya hajat tu, duduk cerita apa kat Tuhan ni lah. Dan hajat tu pun Allah tahu Tuhan nak kabul ke tidak, patut ke tidak, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Jangan duk ajak Tuhan, dah suruh bagi apa. Tak bagi merujuk pula. Lagi tak kena boleh kan? InsyaAllah kita berhenti saat lah. Tuan Haji Ghazali bagi syarat. Jom. Boleh? Tuan Haji Ghazali boleh kan? Boleh lah. Alhamdulillah. Silakan. Muslim-muslimat kita pijarin ayam sikit dulu kan. Bahasa-bahasa Hongkong sikit. Bagi orang-orang tu ni balik. Ni kita boleh duduk. Sejam duduk tak boleh tau. Dia krem ni, dia jam. Baik, jom kita bangun. Okey. Baik.